Ada beberapa shortcut jugalah sebenarnya yang kita ada dalam part pisau ni. Boleh gunakan besi spring yang nipis, macam spring Land Rover tu dia dah nipis. Kita just luruskan dia, profile lah, potong. Dan ada juga yang memang kita kena ketuk, contohnya yang ni. So mula-mula kita kena buat selection, tengok ketebalan dia. Macam yang ni tebal sikit, so kita kena ketuk bagi dia nipis. Dan yang ni kita kena ketuk untuk jadikan dia cleaver. So besi-besi tadi tu kita bakar, panaskan dia. Termasuklah juga besi spring Land Rover ni. Sementara nak tunggu besi tu panas, saya duduk dulu merenung masa depan, menunggu hujan. Jadi yang mula-mula sekali ketuk dulu besi spring yang bengkok ni. Luruskan dia. Masa nak meluruskan dia ni kena teliti ya. Kalau tak nanti dia akan jadi masalah masa kita nak pasang hulu full tank tu. Dengan angin yang kuat, habis mula terbang. Jadi saya kena gulung-gulung balik tisu ni dan letak balik kat tempat asal dia. Yang ni besi yang tebal sikit tadi tu, kita akan nipiskan dia untuk jadikan dia pisau. Yang ni pula kita ketuk untuk jadikan cleaver. Cleaver tu kalau tak salah saya nama dia Almazan. Yang ni kita asingkan dulu bahagian hulu. Tapi bila dia dah terbabas sikit, saya kena repair balik lah. Saya kena betulkan balik. Masalah nak buat cleaver macam ni adalah selalunya belah pangkal tu kita akan tertarik sikit dengan bahagian hulu. Jadi saya kena ketuk, isolatekan dia. Lepas tu kembangkan dekat sebelah pangkal. Masa dia tebal lagi, kita boleh lebarkan dia, kembangkan dia. Yang ni kita tarik panjang ke depan. Dan kalau dia dah nipis, kita dah susah je nak kembangkan dia. Dan dalam keadaan yang hujan macam ni, besi lagi cepat sejuk. Jadi kita kena bakar sampai memang kuning lah besi tu. Yang jadi berlari sikit ni sebab nak repair kita kena pakai mesin kat ujung. Okey, lepas tu kita tarik dia punya pangkal. So ini adalah dia punya hulu ya. Agak-agak dimension dah cukup, kita bolehlah flatkan besi tu. Dan kita kena QC lah, check mana yang bengkok sikit-sikit tu, betulkan. Lepas tu chop terus. Selesai ketuk, saya balik dulu solat maghrib, makan, ngaji dengan anak. Keesokan harinya kita spray dulu besi-besi ni supaya mudah kita nak lukis. Saya tak tekap sebab saya lagi suka untuk buat adjustment. Dan saya rasa apa yang tak kena, saya repair sini. Apa tak kena saya repair kat sini. Macam ni saya mengagak macam mana position dia dekat tangan. Saya ukur lah guna tangan macam tu. Seterusnya kita profile dan kita terus grinding untuk dapatkan bevel ataupun mata bilah. Macam ni saya boleh lagi adjust sikit-sikit. Macam yang sebilah ni nampak dia ada bengkok sikit belah mata. Kita boleh ketuk lagi sebab besi ni masih lagi lembut, belum harden lagi. Tapi ingat ya, nak ketuk tak boleh dia terlalu nipis dan tak boleh ketuk terlalu kuat. Maka dengan ini, long story short, pisau pun dah siap grinding dan bersedia untuk tebuk bahagian hulu dan juga harden lah. Lepas tu kita akan sambung sampailah ke bahagian finishing. Ni kita punya cleaver Almazan. Yang ni pisau bentuk tanto point. Saya tak nak harden lagi sebab hari berangin. Untuk pisau untuk antara Perancis ni akan ada delay sikit sebab esok Jumaat saya akan gerak ke Maha. Hari Sabtu dan Ahad saya akan ada di booth Parang Lipis. So pisau lapar, pisau apa semua ni kan, cleaver, kita akan proceed next week. Terima kasih.